Okay guys, aku nak pergi jalan-jalan sikit untuk 2 hari. So aku terfikir, bateri Proton Emas 5 ni adakah dia akan turun selepas 2 hari tak pakai? So sekarang pukul 5.18 April 24 Friday, hari Jumaat. Dan bateri kereta ada dalam 152 km guys, 66%. So jom kita tengok 2 hari kemudian bateri turun banyak. Okay guys, so hari ni hari Isnin, 2 hari setengah kemudian kita nak tengok apa jadi dengan bateri Proton Emas 5 aku ni. So sekarang tunjuk korang, Monday 27 April, dah 2 hari setengah aku tinggalkan kereta EV ni. Kita nak tengok bateri dia turun banyak mana. Yang tak buat apa ni kan. Alright. Okay, Assalamualaikum. Kembali lagi. Okay guys, kita boleh tengok kat situ bateri tinggal fokus. So korang boleh tengok 10 pagi tunjuk tadi 145 km. So turun dalam 7 km macam tu selepas 2 hari setengah. So bateri dia ada turun sikit, bukan macam minyak. Kalau minyak letak dalam tangki, dia stay kat situ je, dia tak hilang sangat. Dia ni dia hilang dalam 3% tak salah aku untuk kereta aku ni lah. Lebih tepat lagi 7 km. So macam mana? Okay ke? Ke tak okay? Komen sikit.